Salah satu sebab kenapa ada yang tak mulakan simpanan emas lagi kerana emas tak ada dividen ataupun bonus. Tetapi sebenarnya purata kenaikan harga emas jauh mengatasi instrumen pelaburan simpanan yang lain. Ada banyak lagi kelebihan simpanan emas dalam bentuk bukan angka. Antaranya ialah emas menutup masalah boros ataupun kebocoran wang. Emas satu-satunya alat kewangan yang tiada dalam rekod kewangan. Emas adalah mata wang antarabangsa, laku di mana-mana. Emas berdiri atas ketulinannya, bukan atas jaminan sesiapa, termasuklah kerajaan. Dan emas sebenarnya adalah magnet kekayaan kerana fitrah kita sebagai manusia memang suka dekat emas. Jadi kalau nak buat simpanan untuk jangka masa panjang, pilih emas. Berapa panjang yang dimaksudkan? Sekurang-kurangnya 2 tahun simpanan. Kalau kurang daripada 2 tahun, kurang sesuai kecuali golongan pelabur. Tapi simpanan emas ni sesuai untuk apa? Antaranya sesuai untuk dijadikan sebagai dana persaraan, dana perkahwinan, dana pendidikan anak-anak, dana pergi haji atau umrah, dana deposit beli hartanah, dana bayar balik hutang jahat, dana renovate rumah, dana modal berniaga, dana kecemasan bagi yang ada masalah kebocoran wang. Sebab sebaiknya dana kecemasan ni perlu disimpan dalam bentuk duit. Kalau dah tak berjaya juga nak adakan simpanan kecemasan dalam bentuk duit, boleh pertimbangkan untuk simpan dalam bentuk emas. Cukup sekadar itu sahaja untuk hari ini. Nak tahu lebih banyak lagi ilmu tentang simpanan emas dan kewangan, saya ialah Daily Active Public Gold dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Boleh follow saya, Syahidah Pujaman.